Abang lari-lari letak mercun. Adik ni apa main macam tu? Bahayalah. Abang, adik. Tolong ayah isi minyak dalam kereta ni. Nak buat. Adik pandai ke? Adik pandai lah. Iyalah tu. Ayah, ni air mineral ke adik nak minum? Jangan dik, tu minyak tanah. Janganlah minum pula. Oh, minyak tanah untuk apa? Nak isi dalam kereta lah nanti. Oh. Tengok tu ya, menyusahkan dia bukan pandai pun. Abang, adik ambil ni, sumbu dia ni, ambil penutup kereta ni, ulas biar kecil sikit ujung tu, sumbat daripada atas. Dia keluar sikit tu, tarik je lah. Pulas-pulas sampai sumbu keluar dekat bawah? Ya, betul. Pandai abang adik. Lepas tu abang ayah? Mana? Lepas tu kita isi minyak lah. Adik isi minyak? Ambil ni. Pakai ni, masukkan minyak dalam tu. Nak isi banyak ke ni ayah? Okey, dah cukup lah tu. Adik isi dalam pelita ya? Ya. Ayah, nak isi banyak ke ayah dalam pelita? Sikit je, Dek. Okey, dah cukup. Okay. Mana lagi? Okey, abang tutup. Tutup yang sini? Ya, betul. Lah satu lagi ayah. Dah, adik dah isi semua dah ayah. Dah siap semua. Abang adik ambil ni pergi gantung kat pokok yang dah ada paku. Yang tahun lepas punya. Kat sana? Ya, kat sana. Okey. Abang. Adik nak letak pelita dekat mana ni? Ni, adik tengok tiang yang ada paku adik letak. Macam ni abang. Cantik kan abang pelita? Itulah, tapi adik elok-elok nanti masuk dalam hidung jadi hitam hidung. Oh ya. Abang ada bulan lah. Cantik kan? Abang, bulan ikut adik abang. You je adik ni. Betul lah, bulan ikut adik. Betul adik. Dia ikut abang. Abang ke jalan-jalan baru dia ikut. Mesti bulan Ramadan ni kan? Bulan Ramadan. Abang adik ngantuk dah abang. Jomlah, kita kena pergi tidur, besok nak raya. Jomlah.